Hai, Assalamualaikum. Aku Arifin daripada Toyota Nilai. Hari ni aku nak share dengan korang perbezaan antara Vios HEV GRS dengan Vios HEV. Jom aku tunjukkan dengan korang. Okay, yang pertama sekali perbezaan ketara dia adalah untuk harga Vios HEV, harga dia bermula 103,900 dan HEV GRS 109,900. Dan untuk kedua-dua model ni ada rebate RM5,000 untuk promotion bulan Mac. Untuk pilihan color pula, untuk Vios HEV GRS dia ada 3 sahaja pilihan warna. Dia ada spicy scarlet, dia ada warna pearl white dan dia ada warna black. Dan untuk warna spicy scarlet dan warna pearl white, korang boleh tambah untuk pilihan black roof. So dia ada two tone color lah. Dan untuk Vios HEV pula, dia ada 5 pilihan warna. Dia ada pearl white, dia ada black, silver, red dan dia ada warna baru untuk Vios iaitu Celestrite Grey. Segi design pula, untuk Vios HEV ni, front grille dia dan bumper depan dia sama macam design spek E dan spek G. Tapi untuk spek HEV GRS, dia bagi bumper yang baru dan bumper yang lebih menonjol, lebih garang lah. Okay, sorry, dia ada beza sikit kat sini. Untuk dekat color kat sini, untuk spek E dan spek G, dia warna black. Spek E dia pakai matte black dan spek G dia pakai glossy black. Tapi untuk spek HEV, dia bagi warna alah-alah kelabu, alah-alah grey gitu. So kalau korang nak aku review lagi, boleh komen part tu sebab video ni dah panjang sangat.